Gam ni, tengok dalam ni saya letak gam, saya letak modify sikit. Lepas tu dia ada bagilah dia punya pemegang semua kan, 3 biji dia bagi benda ni semua. Tapi the main thing kan, aduh, I beli benda ni ingat nak pasang dekat apartment saya. Nampak cantik macam just nice kan. Tapi pasal benda ni kan, I terpaksa modify, letak glue. Macam saya yang buat salah. Tapi rupa-rupanya benda ni tak senang, tak susah pun. Tak ada macam kena himpit-himpit masukkan benda ni. Dia plug and play macam kasih seminit 2 minit dah boleh pasang tanpa manual pun. Tapi kan benda ni leceh lah. Yang ni patah. Jadi saya pakai PVC glue tadi, saya pakai elephant glue, semua dia tak lekat. Sebab dia macam barang rapuh kan. So saya letak glue kat sini, saya harap-harap dia kering lah. Kering lepas tu kukur lah. Kalau tak kukur, nak return pun boleh. Nanti dia mesti tanya kenapa ada glue kat sini kan, you patahkan ke? Itu saya nak bagi alasan. Tapi kalau saya tadi keras tadi, kalau kepala saya keras tadi, saya tengok benda ni je, saya terus nak dismantle, nak bungkus, hantar balik. Tapi kesian orang yang jual ni. Tapi kesian pun apa kesian, sebab diorang kadang-kadang affiliate aja kan. Orang lain yang keluarkan produk daripada China ke mana-mana, diorang affiliate kan jualnya. Jadi bukan barang buatan diorang sendiri. Tapi kesian jugalah macam affiliate ni semua kan, dia orang cari makan, jual benda ni dapat komisen kecil-kecil. Saya sebagai pembeli, saya dulu pernah return banyak barang, tapi bersimpati sikit lah. Benda ni kalau saya return pun leceh lah. Tapi saya nak try lah. Kalau benda ni tak jadi, saya memang buang tong sampah je lah benda ni lah. Tak guna pun sebab kalau saya keluarkan pintu ni, okay, sekarang saya boleh buka sebab dia ada glue kan. Tengok benda yang patah ni. Tengok dia dah terkeluar dah ni. Tak boleh pakai ni sebenarnya. Macam mana nak modify? So saya rasa benda ni, kalau saya keluarkan pintu ni, keluarkan macam tu je, nampak buruk juga. Dia macam satu plastik kotak tergantung dekat dinding. Macam tak functional sangat lah. Kalau pintu ni dia cantik sikit. Tapi kalau dengan pintu ni pun, lama kelamaan kalau orang guna, dia masalah juga. Sebab pintu ni tak tahan lama. Kalau orang buka dekat 30-40 kali, benda ni pun hancur juga. Jadi yang base tu je orang pakai. Saya ada 2 choice lah. Satu, kalau yang ni saya tak dapat jalan penyelesaian, saya rasa saya akan buang je lah benda ni lah. Nampak buruk letak dekat mana-mana rumah ke apa, macam kotak yang tak sempurna lah. Lain kali kalau orang beli, jaga-jaga. Sebelum pasang benda ni, check dia punya puli kat sini. Check dulu. Kalau memang ada crack, return balik lah. Jangan macam saya susah-susah nak explain kat sini semua.